collaboration yang pada mulanya nampak seperti satu kejayaan, tapi akhirnya dianggap sebagai kegagalan strategik dalam dunia marketing. Setiap pembelian Happy Meal akan disertakan dengan mainan sekali watak Disney lah. Strategi ni memang boom. Jualan memang power lah, meningkat. Kanak-kanak pun memang teruja. Ibu bapa ni berpusu-pusu masuk bawa anak masing-masing dan beli untuk dapatkan benda tu lah. Dari segi angka, ini memang collaboration yang berjaya. Tapi dalam diam, sebenarnya dia merosakkan reputation terutamanya pada Disney. Bila ramai orang yang masuk ni, kadar obesity dalam kalangan kanak-kanak ni meningkat. Media dan masyarakat dah start dah kaitkan makanan segera dengan gaya hidup tak sihat. Kerana nama Disney ni dia terselit sekali dalam promosi dengan McDonald. Ramai dah mula pertikaikan, patut ke jenama kanak-kanak ni sokong makanan segera macam McDonald ni? Tahun 2006, Disney buat satu decision yang berani untuk tamatkan kerjasama ni. Diorang tak nak dah kerjasama dengan McD ni. Diorang tapis iklan, ubah hala tuju promotion dan mula pulihkan diorang punya trust daripada ibu bapa. So, kesimpulannya, walaupun pada dasar dia kita punya JV awal-awal tu berjaya, tapi sebenarnya kolaborasi ni ataupun collaboration ni gagal secara strategik. Dalam dunia marketing ni, kita bukan hanya jual produk, tapi kita bina perception. Bila kita bersama dengan jenama lain, pastikan nilai diorang tak menjatuhkan value kita. Ingat, marketing bukan tentang siapa yang paling famous, tapi siapa yang paling konsisten jaga trust daripada audience.